SPM students yang masih lagi tanya Cikgu Debbie ada tips tak untuk SPM matematik kita yang akan datang ini? Ini mesti tak masuk webinar SPM Cikgu Debbie. So di sini Cikgu nak advise korang. Nombor 1, korang kena fokus kepada soalan-soalan kertas 2. Kerana kertas 2 adalah 100 markah. So di situlah di mana anda boleh fail kalau you tak boleh jawab. Anda boleh pass kalau boleh jawab. Anda boleh dapat A kalau boleh jawab dengan baik. So inilah dia bab-bab yang penting korang perlu rujuk dan praktis in these few days. Okay, so untuk Form 4 dan Form 5 memang penting. Kerana seperti Form 4 kamu ada berapa bab? 10. 10 itu boleh masuk dalam kertas 2. Okay, lagi untuk tingkatan 5, bab 1 sehingga bab 7 boleh masuk untuk SPM kertas 2. So Form 4 dengan Form 5 memang banyak. Tapi Form 1, 2, 3 pun ada, tapi tak sebanyak yang saya bagi tahu. Okay, saya pilih tahu bab untuk Form 1, 2, 3 untuk korang rujuk. Okay, so Form 3 dulu. So Form 3 korang perlu tahu bab 3 matematik pengguna yang tentang simpanan, pelaburan, kredit hutang, nak cari dia punya faedah mudah, okey, dia punya faedah compound. Lepas tu pelandungakan bab 7, bab 9 garis lurus. Okey, lepas tu bab untuk tingkatan 2, bab 6 bentuk geometri 3 dimensi, you have to know dia punya isi padu, luas permukaan. Koordinat bab 7 kena tahu. Bab 8 graf fungsi, nak kena tahu macam mana nak lukis graf untuk kertas 2 tu. Okey, untuk Form 2. Untuk Form 1 korang kena tahu dia punya basic of nisbah bab 4, persamaan linear serentak penghapusan iaitu bab 6, dan bab 10 which is perimeter dan luas kena tahu, dan korang perlu tahu basic of theorem Pythagoras punya formula. Okey?